Selamat datang. Hari ini, kita akan kupas satu isu yang agak panas dari negara jiran. Ia berdasarkan himpunan sumber yang anda kongsikan. Fokusnya, laporan yang kata Indonesia mungkin tengah pertimbangan untuk bayar yuran kemasukan sebanyak $1 bilion AS. Itu sekitar 17 trilion untuk sertai satu badan anjuran Donald Trump, nama dia Board of Peace, kononnya untuk bangunkan semula Gaza. Ya, dan sumber-sumber yang kita ada ni, dia bentangkan dua naratif yang sangat berbeza. Di satu pihak, kita ada analisis yang sangat lantang, sangat emosional. Dia labelkan benda ni sebagai satu bentuk penghinaan. Tapi di pihak lain pula, ada pandangan yang lebih pragmatik, yang melihatnya sebagai satu langkah strategik yang perlu. Jadi, misi kita kali ini, kita nak bedah kedua-dua hujah ni, dari sudut ekonomi, geopolitik, sampailah ke moral, supaya anda dapat gambaran penuh tentang apa sebenarnya yang dipertaruhkan. Baiklah, mari kita mulakan dengan hujah yang paling kritikal tu. Penulis dalam salah satu sumber utama kita ni, dia mulakan analisis dia dengan satu analogi yang sangat tajam. Sangat tajam kan? Betul. Untuk gambarkan situasi ni, bayangkan macam ni. Jiran anda datang ke kampung, dia bakar rumah, dia musnahkan kedai. Lepas tu, dia datang ke anda dan kata, kampung ni dah kotor, bagi aku duit 4.4 bilion ringgit, nanti aku tubuh jawatan kuasa untuk sapu sampah. Menurut penulis ni, inilah yang tengah berlaku. Analogi tu memang sangat berkesan untuk tarik perhatian. Dia bingkaikan keseluruhan isu ni bukan sebagai satu polisi, tapi sebagai sesuatu yang tak masuk akal secara asasnya. Hujah terasnya, Amerika Syarikat dituduh bekalkan senjata, sekutu dia yang lancarkan serangan, tapi rakyat Indonesia pula melalui duit cukai diorang yang diminta bayar bil pembersihan. Penulis ni siap petik pandangan Dr. Muhammad Zulfikar Rahmat. Dia gelar benda ni cukai kebodohan. Cukai kebodohan. Istilah tu sendiri sangat provokatif. Sangat provokatif. Tapi untuk berlaku adil kan, adakah analogi ni mungkin terlalu mudah? Sebab dunia diplomasi ni kan selalunya lebih kompleks. Bukan sekadar ada orang baik dan orang jahat. Jadi perbandingan dengan pembakar rumah ni mungkin tak mengabaikan nuansa strategik yang ada. Itu soalan yang sangat baik. Dan ia bawa kita terus kepada pertembungan utama antara dua pandangan ni. Dari perspektif kritikal penulis tu, analogi itu sengaja dipermudahkan. Tujuannya untuk singkirkan apa yang dianggap sebagai kepura-puraan diplomatik. Maksud dia nak dedahkan kebenaran asas. Pihak yang dituduh sebabkan masalah, sekarang tawarkan diri untuk selesaikan. Tapi dengan bayaran. Bagi dia, apa-apa justifikasi lain tu cuma helah. Tapi, bagi penganalisis geopolitik yang lebih pragmatik, diorang akan kata analogi ini bahaya sebab ia menafikan realiti kuasa. Realiti kuasa? Maksudnya? Maksudnya, dalam dunia sebenar, kadang-kadang anda terpaksa berurusan dengan pembakar rumah tu. Sebab dia juga yang miliki jentera bomba dan paip air. Faham tak? Faham. Jadi kita ada ketegangan antara idealisme moral dengan realisme pragmatik. Okey. Jom kita tengok dari sudut angka pula. Sebab kat sinilah skalanya jadi sangat jelas. Sumber kritikal tu betul-betul tekankan betapa besarnya jumlah 17 trilion ni. Betul. Untuk bagi anda gambaran kan, ia bukan sekadar wang. Ia adalah kos lepas. Jumlah tu, menurut sumber tersebut, boleh guna untuk bayar gaji ratusan ribu guru selama setahun. Boleh bina beribu sekolah baru. Atau sediakan makanan percuma untuk jutaan kanak-kanak yang ada masalah bantut. Penulis tu sebut secara spesifik, ini duit daripada penjual bakso, petani dan nelayan. Dan perbandingan dengan komitmen antarabangsa sedia ada, itu lagi mengejutkan. Sumber tu kata yuran ni 66 kali lebih besar dari caruman tahunan Indonesia kepada PBB. Dan 500 kali ganda lebih besar dari sumbangan kepada ASEAN. 500 kali ganda. Okey, dari sudut pandang kritikal tu, ia dianggap satu langkah bunuh diri dari segi ekonomi. Penulis tu berhujah yang Indonesia dah pun tanggung beban hutang yang tinggi. Jadi belanjakan duit sebanyak ni ke luar negara tanpa ada apa-apa pulangan pelaburan ROI yang jelas. Itu dah langgar prinsip asas pengurusan fiskal. Duit tu hangus macam tu je. Okey, itu hujah balas dia lah. Tapi jom kita cuba fikir dari sudut pandangan sebaliknya. Pihak yang mungkin sokong langkah ni.
Apa justifikasi ekonomi diorang? Takkan diorang sengaja nak bazirkan duit kan? Boleh tak kalau ini dilihat sebagai satu bentuk pelaburan strategik, bukannya perbelanjaan? Tepat sekali. Itulah hujah dia. Diorang tak akan panggil ni yuran. Diorang akan panggil pelaburan strategik. Logiknya macam ni. Kalau Trump kembali berkuasa, kita tahu dia terkenal dengan polisi perdagangan dia yang tak menentu. Suka kenakan tarif tinggi. Jadi, $1 bilion mungkin nampak banyak. Tapi kalau ia boleh elakkan tarif 20% ke atas ekspor Indonesia ke AS yang bernilai berbilion-bilion dolar, jadi secara matematiknya, ia mungkin satu langkah bijak. Oh, Ia macam kos menjalankan perniagaan dengan sebuah kuasa besar. Tujuannya untuk lindungi kepentingan ekonomi yang jauh lebih besar. jadi macam beli polisi insurans terhadap ketidaktentuan politik ke Amerika. Okey, ini membawa kita terus ke dalam arena geopolitik. Sumber kritikal tu labelkan ini sebagai ufti moden atau wang perlindungan. Macam bayar wang pau pada Samsung supaya bisnes tak diganggu. Kuat. Ia gambarkan Indonesia sebagai mangsa yang terpaksa tunduk pada ugutan. Teori yang dikemukakan ialah kepimpinan negara tu mungkin bimbang, bukan pasal tarif je, tapi juga campur tangan dalam isu kedaulatan. Contohnya macam isu di Papua. Jadi bayaran ni dibingkai sebagai satu tindakan terdesak untuk tenangkan kuasa besar yang tak dapat dijangka. Tapi penulis ni berhujah, gangster takkan pernah puas. Hari ni 1 bilion, esok mungkin lebih lagi. Ia akan jadi satu duluan yang bahaya. Saya faham hujah sinis tu. Tapi sekali lagi, mari kita lihat dari sudut pandang yang lain. Adakah ia semata-mata wang perlindungan atau adakah ia satu cara untuk membeli kerusi di meja rundingan? Boleh terangkan sikit apa maksudnya dalam konteks ni? Maksudnya, dengan menyumbang secara signifikan kepada inisiatif yang diterajui IS, Indonesia bukan lagi sekadar pemerhati, ia jadi rakan kongsi, seorang pemegang daruh. Ini secara teorinya bagi Indonesia pengaruh atau leverage. Jadi bila isu-isu penting dibincangkan, pasal keamanan di Timur Tengah ke, perdagangan ke, suara Indonesia mungkin akan didengari dengan lebih serius oleh Washington. Daripada kritik dari luar, sekarang mereka dah ada dalam bilik mesyuarat. Betul. Ia satu pertaruhan, tukar wang dengan pengaruh. Tapi, adakah pertaruhan tu realistik? Sumber kritikal tu sangat ragu-ragu dengan keberkesanan Board of Peace tu sendiri. Didakwa badan tu tak ada apa-apa mekanisme penguatkuasaan. Tak ada mahkamah, tak ada tentera pengaman. Jadi persoalannya, apa jaminan pengaruh tu betul-betul wujud? Dan itulah risiko paling besar. Penulis berhujah yang badan ni hanyalah satu jenama kosong, satu projek kebanggaan Trump. Wang tu takkan diguna untuk bina keamanan. Tapi kemungkinan besar akan disalurkan balik kepada syarikat-syarikat kroni di Amerika melalui kontrak-kontrak pembangunan semula yang lumayan. Jadi, dalam senario terburuk ni, Indonesia bukan sahaja tak dapat pengaruh, malah duit rakyatnya secara tak langsung digunakan untuk perkaya pihak lain. Inilah risiko utama strategi membeli kerusi tu. Anda mungkin dapati kerusi yang anda beli itu sebenarnya rosak dan letaknya di luar bilik. Tepat. Ini membawa kita ke bahagian yang paling syarat dengan emosi dalam perdebatan ni. Dimensi moral dan agama. Di sinilah hujah kritikal tu betul-betul tajam. Dia bentangkan isu ni sebagai satu pengkhianatan. Betul. Hujah utama dia ialah macam mana anda boleh bayar duit kepada sebuah negara, Amerika Syarikat, yang pada masa sama merupakan pembekal utama senjata kepada Israel. Penulis tu dakwa serpihan bom yang dijumpai di Gaza ada cop made in USA. Jadi bayar duit kepada entiti yang sama untuk bangunkan semula apa yang senjata dia dah musnahkan. Itu dilihat sebagai satu percanggahan moral yang amat besar. Tunggu sekejap. Penulis tu ada guna analogi yang sangat pedas kat sini. Dia kata, korang bayar si pembunuh untuk jadi doktor, korang bayar si pembakar rumah untuk jadi bomba. Itu satu tuduhan yang sangat berat. Ia bukan lagi kritikan polisi, ia dah jadi satu penghakiman moral. Tepat. Dan dari situlah munculnya konsep munafik diplomatik. Di hadapan rakyat, para pemimpin mungkin laungkan slogan pro-Palestin, pakai simbol solidariti, tapi di belakang takbir, diorang tanda tangan cek kepada pihak yang dianggap rakan karib Israel. Penulis berhujah yang wang tu takkan sampai pun kepada mangsa sebenar di Gaza. Sebaliknya, ia akan berpusing balik dalam sistem ekonomi Amerika untuk biayai syarikat senjata macam Lockheed Martin dan Raytheon. Satu kitaran yang dilihat sangat kejam.
Susah nak nafikan kekuatan emosi hujam moral ni, terutamanya bila ia sentuh sentimen rakyat. Sumber tu kata rakyat Indonesia ada solidariti yang sangat kuat terhadap Palestin. Tindakan macam ni, pasti akan dilihat sebagai satu tamparan hebat pada diorang. Sememangnya. Ia menyentuh tentang pengkhianatan amanah rakyat. Tapi, kalau kita kembali kepada kem penganalisis yang pragmatik tu, diorang akan bagi jawapan yang tak selesa. Diorang akan berhujah, dalam hubungan antarabangsa, negara tak boleh bertindak berdasarkan emosi atau moral semata-mata. Keputusan mesti dibuat berdasarkan kepentingan negara jangka panjang. Jadi, hujah diorang, walaupun ia nampak buruk dari segi moral, ia adalah kejahatan yang perlu atau a necessary evil untuk lindungi kepentingan ekonomi dan keselamatan negara yang lebih besar. Jadi, kat mana letaknya garis antara pragmatism dengan menjual prinsip? Itulah dia persoalan bernilai berbilion dolar. Pihak pragmatik akan kata, kita tak hidup dalam dunia yang ideal. Menentang Amerika secara terbuka mungkin akan puaskan hati rakyat dalam jangka pendek, tapi ia boleh bawa bencana ekonomi dalam jangka panjang. Mereka mungkin berhujah, cara terbaik untuk bantu Palestin adalah dengan pastikan Indonesia sendiri kekal kuat dari segi ekonomi dan stabil dari segi politik. Dan ini kadang-kadang perlukan kompromi yang pahit. Bagi mereka, ini bukan jual prinsip, tapi buat pilihan yang sukar antara dua pilihan yang buruk. Baiklah, kita dah tengok hujah ekonomi, geopolitik dan moral dari kedua-dua belah pihak. Sumber kritikal tu tak berhenti kat situ. Dia juga cadangkan jalan ke hadapan. Daripada bayar ufti, apa alternatifnya? Alternatif yang dicadangkan berlandaskan konsep kedaulatan dan kemandirian yang dirujuk sebagai izzah atau kemuliaan. Hujahnya mudah. Jangan laburkan duit anda untuk tenangkan kuasa luar. Laburkan duit tu untuk bina kekuatan dalaman. Daripada bagi 17 trilion rupiah kepada pihak lain, guna duit tu untuk bina kilang senjata sendiri. Atau perkasakan sistem pendidikan bertaraf dunia. Atau bina ekonomi domestik yang lebih berdaya tahan. Jadi, mesejnya ialah kekuatan sebenar dan rasa hormat di persada dunia tak boleh dibeli. Ia mesti dibina dari bawah. Itu satu visi jangka panjang yang sangat idealistik. Tapi adakah ia praktikal dalam menghadapi tekanan geopolitik jangka pendek yang mungkin dihadapi Indonesia sekarang? Dan itulah kritikan balas terhadap cadangan ni. Bina kilang senjata atau sistem pendidikan bertaraf dunia, ia ambil masa berdekat-dekat. Ancaman tarif atau campur tangan asing boleh berlaku dalam masa beberapa bulan je. Jadi walaupun visi uzah tu mulia, ia mungkin tak dapat jawab krisis segera yang dihadapi. Pihak pragmatik akan kata, kita kena selamatkan rumah kita dari terbakar hari ini, barulah kita boleh cakap pasal plan ubah suai untuk 20 tahun akan datang. Ini sekali lagi tonjolkan perbezaan antara penyelesaian idealistik jangka panjang dengan realiti pahit jangka pendek. Jadi, apa maksud semua ni lepas kita bongkar kedua-dua naratif ni? Analisis kritikal yang kita bedah tadi, ia bingkaikan cadangan bayaran $1 bilion ni sebagai satu langkah yang tak logik dari segi ekonomi, satu strategi geopolitik yang lemah, dan satu kegagalan moral yang besar. Ia adalah satu tindakan membeli penghinaan. Manakala pandangan yang sebaliknya, yang lebih senyap tapi wujud dalam kalangan pembuat polisi, mungkin melihatnya sebagai satu pelaburan dalam kestabilan. Satu langkah pragmatik yang pahit, tapi perlu untuk kemudi landscape geopolitik yang berbahaya dan untuk lindungi kepentingan negara yang lebih besar daripada sekadar $1 bilion. Ia satu pertaruhan bahawa diplomasi senyap dan wang boleh capai apa yang bantahan lantang tak boleh capai. Ini betul-betul tinggalkan kita dengan satu pemikiran yang kompleks untuk anda renungkan. Himpunan sumber ni paksa kita untuk soal sifat sebenar kuasa dan kedaulatan dalam dunia moden. Betul. Dan persoalan utamanya mungkin ini. Dalam arena antarabangsa, bilakah satu kompromi itu dianggap sebagai diplomasi yang bijak? Dan bilakah ia melintasi garisan menjadi satu penyerahan kalah? Macam mana sesebuah negara, terutamanya negara membangun, nak imbangi antara pendirian moral yang dipegang rakyatnya dengan tuntutan pragmatik untuk terus hidup dan makmur dalam sistem global yang seringkali tak adil. Kos sebenar sesuatu keputusan tu, ia bukan saja diukur dalam nilai ringgit atau dolar, tapi juga dalam nilai maruah dan identiti negara.